Tanggal 31 Ogos 1957, detik bersejarah buat negara kita, Malaysia. Setelah berabad-abad dijajah, akhirnya rakyat kita berdiri megah sebagai bangsa yang merdeka. Hari ini kita terus menyemai semangat patriotisme demi tanah air tercinta. Bulan Ogos menjadi saksi semangat patriotik warga sekolah. Dengan adanya sambutan bulan kemerdekaan, kita bukan sahaja dapat mengenang sejarah, tetapi menghidupkan rasa cinta kepada tanah air. Jom sama-sama kita dengarkan ucapan Tuan Guru Besar. Saya merasmikan Majlis Penutup Hari Kemerdekaan tahun 2025. Sekian, terima kasih. Pelbagai aktiviti diadakan bagi memupuk rasa cinta kepada negara. Pertandingan jejak maklumat. Misalnya, memberi peluang murid mengenali tokoh, peristiwa dan sejarah kemerdekaan dengan cara yang menyeronokkan. Sekarang jom kita saksikan persembahan daripada kumpulan Gemalai Tari. Cop. Kalau nak tengok versi penuh, boleh tonton di YouTube kami. Sebagai tanda cinta kepada tanah air, marilah kita sama-sama menghayati persembahan kuayat istimewa daripada warga sekolah dengan lagu Malaysia, Madani Rakyat Disantuni. Merdeka bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Mari kita dengarkan apa erti kemerdekaan bagi warga sekolah kita. Sekarang saya bersama Tuan Guru Besar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya nak tanya satu soalan? Silakan. Okey, apakah erti kemerdekaan bagi Tuan? Kemerdekaan bagi saya, kalau pejuang-pejuang terdahulu bebaskan negara kita daripada penjajah yang menjajah negara kita, pada masa ini kita menghayati dan memperkasakan kemerdekaan negara kita. Kita bebaskan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan kita sentiasa mengamalkan sikap yang baik. Bebaskan diri kita daripada sifat yang sedemikian. Okey, terima kasih Tuan. Assalamualaikum Cikgu. Boleh saya nak tanya satu soalan? Boleh. Okey, apakah erti kemerdekaan bagi Cikgu? Bagi Cikgu, erti kemerdekaan bukan sahaja kita bebas daripada penjajah, kita juga bebas memberi idea-idea baru dan bebas untuk berfikir dan untuk menikmati idea baru untuk memajukan lagi masyarakat pada masa akan datang. Okey, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum, nama saya Adib. Saya akan tanya satu soalan dan sebelum tu kenalkan diri anda. Nama saya Muhammad Daniel dari kelas 5 Arif. Soalan itu ialah apakah erti kemerdekaan bagi anda? Bebas daripada jajahan. Terima kasih. Kemerdekaan adalah amanah yang harus kita pertahankan. Semoga generasi muda terus bersemangat mengisi kemerdekaan dengan ilmu, perpaduan dan kasih sayang. Selamat Hari Kebangsaan ke-68. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Selamanya merdeka. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-68. Merdeka! Merdeka! Merdeka!